Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati pensyarah pengantar Bahasa Melayu Komunikasi serta rakan-rakan seperjuangan saya yang saya kasihi sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Isu-isu semasa penggunaan media sosial di Malaysia. Media sosial hari ini bukan sekadar ruang untuk berkongsi gambar atau status, tetapi telah menjadi arena utama untuk komunikasi, pembelajaran, perniagaan, aktiviti sosial dan politik. Di Malaysia, fenomena ini semakin meluas dan mendalam. Sebagai contoh, menurut laporan bagi tahun 2025, terdapat kira-kira 25.1 juta identiti pengguna media sosial di Malaysia, iaitu sekitar 70.2% daripada jumlah penduduk negara. Selain itu, tinjauan juga menunjukkan pengguna media sosial secara purata menghabiskan masa kira-kira 2 hingga 3 jam sehari di platform-platform ini. Maka, kita boleh melihat bahawa media sosial bukan sekadar fenomena mudah atau tempatan. Ia telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita seharian. Dengan skala penggunaan sebegini, kesannya tentunya besar. Maka, sahaja dari segi pendapat dan manfaat, tetapi juga dari segi cabaran yang perlu kita hadapi bersama. Mari kita mula dengan aspek yang positif terlebih dahulu. Pertama, memperluas akses maklumat dan komunikasi. Dengan media sosial, maklumat boleh disebarkan dengan pantas ke seluruh pelosok negara. Individu boleh menyuarakan pendapat, berkongsi pengalaman dan berhubung dengan masyarakat di mana-mana sahaja. Ini membantu dalam pembelajaran, kesedaran sosial dan pembangunan masyarakat dan juga aktivitas. Platform untuk perniagaan dan ekonomi retail juga dapat disebarkan. Banyak usahawan kecil dan sederhana, terutamanya di kawasan bandar ataupun luar bandar, kini menggunakan media sosial sebagai saluran pemasaran dan jualan. Ini membuka peluang ekonomi baru yang seterusnya membantu pembangunan ekonomi setempat, terutamanya ketika pandemik dan selepasnya. Media sosial memudahkan kita mengekalkan hubungan dengan keluarga dan rakan-rakan kita walaupun secara maya. Ia membantu mengurangkan rasa terkucil bagi setengah pihak serta memberi ruang untuk komuniti berkumpul secara digital. Seterusnya, menjadi suara bagi golongan kurang diberi perhatian. Platform seperti media sosial dan memberi ruang kepada golongan muda, wanita, minoriti dan komuniti terpinggir untuk menyuarakan pandangan mereka. Ini penting untuk demokrasi dan pembangunan masyarakat yang inklusif. Oleh itu, memang wajar kita melihat media sosial sebagai satu alat yang amat bernilai jika ia digunakan dengan baik. Walau bagaimanapun, bersama manfaat itu datang risiko dan isu-isu yang mesti diberi perhatian serius. Saya akan bangkitkan beberapa isu utama di Malaysia sekarang. Yang pertama, ketagihan dan keletihan digital atau kita boleh sebut digital fatigue. Kajian menunjukkan bahawa pendedahan panjang kepada kandungan yang provokatif, toksik dan emosional di media sosial boleh membawa kepada keletihan emosi, kehilangan motivasi dan ketidakseimbangan mental. Sebagai contoh, pengguna di Malaysia dilaporkan menghabiskan purata 8 jam 13 minit dalam talian sehari dan 2 jam 46 minit hanya di media sosial. Kesannya, bukan sahaja produktiviti terjejas, tetapi kesejahteraan mental juga boleh terancam. Satu isu yang semakin mendapat perhatian. Negara kita telah memperkenalkan kerangka kawal selia yang semakin ketat terhadap media sosial. Untuk contohnya, di antara 3 bulan pertama 2024, kerajaan membuat rujukan sebanyak 51,638 kes dilaporkan
kepada platform seperti Meta dan TikTok untuk tindakan lanjut. Kerangka pelaksana platform media sosial juga diperkenalkan. Platform dengan lebih 8 juta pengguna di Malaysia perlu mendapatkan lesen operasi. Isu di sini ialah bagaimana menyimbangkan antara memastikan kandungan yang bersih dan selamat, tidak mengekang kebebasan bersuara secara berlebihan. Ini merupakan satu dilema yang kita sebagai masyarakat harus menyedari. Salah satu alasan utama kawal sila ini ialah pendekatan kandungan berbahaya daripada penipuan dalam talian. Kandungan yang melibatkan 3R iaitu ras, agama dan raja, hingga pengaruh ekstrim atau keganasan dalam talian. Sebagai contoh terkini, satu insiden melibatkan seorang pelajar umur 14 tahun yang menikam pelajar 16 tahun di Selangor. Pihak polis menyebut media sosial sebagai faktor yang turut perlu dikaji. Ini menunjukkan bahawa impak media sosial boleh merentasi alam maya dan memberi kesan langsung kepada keselamatan dan keharmonian masyarakat. Dalam era digital ini, hal peribadi dan pengumpulan data menjadi semakin penting. Di Malaysia, projek pengumpulan data telefon bimbit telah menimbulkan kebimbangan mengenai pengawasan dan kebebasan peribadi. Apabila media sosial, aplikasi dan berhenti mengumpulkan maklumat pengguna, kita perlu peka tentang siapa yang mengawal data tersebut, bagaimana ia digunakan dan bagaimana kita melindungi diri kita. Penggunaan media sosial oleh golongan muda menimbulkan kebimbangan khas. Malaysia sedang merancang untuk melarang pengguna di bawah umur 13 tahun memiliki akaun media sosial dan memperketat pengesahan identiti. Walaupun niatnya baik untuk melindungi kanak-kanak daripada kandungan tidak sesuai, pelaksanaannya cukup mencakupi cabaran. Yang pertama iaitu bagaimana penguatkuasaan dilakukan dan bagaimana kita mendidik remaja agar dapat menggunakan media sosial secara selamat dan bertanggungjawab. Isu-isu di atas memberi implikasi besar dalam bidang sosial dan pendidikan. Yang pertama, kesejahteraan mental. Apabila wujud keletihan digital atau pendedahan berlebihan kepada kandungan negatif, impaknya terhadap kesihatan mental adalah nyata. Institusi pendidikan komuniti perlu peka dengan fenomena ini, menyediakan sokongan yang sesuai. Yang kedua, etika dan literasi digital. Penggunaan media sosial mesti mempunyai literasi digital yang tinggi. Mereka perlu tahu bagaimana untuk mengenal pasti berita palsu, ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah misinformation. Bagaimana melindungi data peribadi, bagaimana berinteraksi secara sihat dalam talian dan menghindari buli cyber. Pendidikan formal dan tidak formal memainkan peranan penting. Seterusnya, kepimpinan dan tanggungjawab platform. Platform media sosial mempunyai tanggungjawab untuk memastikan kandungan yang berkualiti dan selamat. Kerajaan Malaysia telah menunjukkan kemahuan untuk memperkemas kawalan sedia. Namun pengguna, platform dan pembuat dasar perlu bekerjasama. Selain itu, pembangunan modal insan. Remaja dan generasi muda adalah pengguna utama media sosial. Mereka perlu dididik bukan sahaja sebagai pengguna aktif, tetapi juga sebagai warga negara digital yang bertanggungjawab, memahami hak dan kewajipan, mengurus masa dengan bijak serta menyumbang dengan positif. Akhir sekali, hak asasi dan kebebasan bersuara. Dalam mengejar kawalan kandungan dan keselamatan, kita juga perlu menjaga prinsip kebebasan bersuara. Kerangka undang-undang dan penguatkuasaan harus adil, jelas dan tidak memiliki ruang dialog serta kritikan yang konstruktif. Apakah cadangan dan tindakan yang dicadangkan? Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah beberapa cadangan yang boleh dipertimbangkan oleh pihak kerajaan, institusi pendidikan, masyarakat dan pengguna tersebut sendiri. Yang pertama, peningkatan literasi media sosial. Memasukkan modul literasi digital dalam kurikulum sekolah dan institusi pengajian tinggi. Kempen awam yang menggalakkan penggunaan media sosial secara sihat. Bagaimana menilai maklumat, bagaimana melindungi identiti dan juga bagaimana berinteraksi secara beretika. Latihan untuk ibu bapa dan penjaga supaya dapat membimbing anak-anak dalam dunia digital.
masa penggunaan yang seimbang. Galakan kepada pengguna supaya menetapkan had masa untuk penggunaan media sosial. Penggunaan berlebihan boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan mental dan produktiviti. Institusi pendidikan boleh mengambil pendekatan digital break atau sesi detox digital bagi pelajar. Pengukuhan kerangka undang-undang dan tadbir urus platform. Kerajaan perlu memastikan undang-undang ditulis seperti Online Safety Act 2024 dikuatkuasakan dengan adil dan telus. Platform media sosial harus diberi insentif tanggungjawab untuk memantau kandungan secara proaktif, mengekalkan ketelusan mengenai dasar dan tindakan mereka, wujudkan saluran terujukan dan aduan yang mesra pengguna untuk kandungan yang berbahaya atau menyalahi undang-undang. Kerjasama multi-stakeholder, kerajaan, pihak platform, masyarakat sivil, institusi pendidikan dan ibu bapa harus bekerjasama. Sesi dialog terbuka perlu dijalankan bagi mendengar kebimbangan pengguna dan komuniti. Inisiatif seperti bengkel, forum dan dialog masyarakat boleh membantu membina kefahaman bersama terhadap cabaran penggunaan media sosial. Penggalakan penggunaan media sosial secara positif, iaitu dengan mempromosikan kandungan yang bermanfaat, pendidikan, kesegaran sosial dan juga inklusi. Mengiktiraf dan memberi penghargaan kepada pengguna atau kumpulan yang membina digital yang sihat. Galakan warga digital bertanggungjawab yang menggunakan media sosial bukan hanya sebagai pengguna pasif tetapi sebagai agen yang positif terhadap perubahan. Hadirin sekalian, penggunaan media sosial di Malaysia telah berkembang dengan sangat pesat. Ia membawa peluang yang besar untuk komunikasi, pembelajaran, ekonomi dan juga pembangunan sosial. Namun, sama pentingnya ialah kita mengakui dan menangani cabaran yang wujud dari aspek kesejahteraan mental, literasi digital, kawal sila kandungan, privasi dan penggunaan oleh generasi muda. Sebagai pengguna, pendidik, pembuat dasar atau ibu bapa, kita punya tanggungjawab untuk memastikan bahawa media sosial bukan menjadi ruang yang memudaratkan tetapi menjadi platform yang membina, tempat di mana kita boleh berkongsi idea masing-masing dan juga menyokong satu sama lain serta membina komuniti yang kukuh dan tak lain yang tak bukan memajukan masyarakat kita ke arah yang lebih baik. Akhir sekali, saya ingin menyeru agar kita semua mengambil langkah konkret dalam kehidupan harian kita, menyimak masa penggunaan media sosial kita, mendidik anak-anak untuk berinteraksi secara positif dalam dunia digital dan mengambil peranan aktif dalam membentuk budaya media sosial yang beretika serta bertanggungjawab dan inklusif. Terima kasih kerana telah memberi perhatian. Semoga apa yang saya kongsikan ini menjadi pemakin kepada perubahan positif dalam cara kita menggunakan media sosial di Malaysia. Terima kasih.